cintalah sepenuhnya. Okey. Sebelah kanan ni banyak jual buah-buah. Ini banyak barang-barang guys. Kasut-kasut, remote. Ada minyak-minyak wangi, ada stokin, tali pinggang. Tu orang VR semua kat sini apa? Jalan lagi, berjalan lagi. Kipas-kipas lama orang ada ni. Mari. Harga murah-murah. Sana bagian buah-buah. Aku selalu beli buah kat sana. Itu bagian jersey pun ada. Jersey Arsenal semua. Anak aku semua aku beli kat sini lah dulu. Masa dia kecil dulu lah. Minggu lepas main. CD lama bawa. Kita tembus kat sini boleh tak? Orang lama nampak ni. Toki apa? Toki ke ada? RM5 ni apa? RM2.50. Okey lah. Buka bateri ya, hamba tu kat bateri jam semua sini boleh. Tengok nombor pun. Okay, let's go. Kita akan bergerak balik lah. Itulah sebuah sedikit lah guys. Aku tunjuk dekat hangpa macam mana keadaan Rock Walk tahun 2025 ni. Dia punya suasana tu masih sama lah. Bagi aku dia sama je lah macam vibe-vibe sebelum-sebelum ni masa aku main tu. Okay, kalau hampa tak ada parking kan, cari kan, hampa boleh pusing lagi kat sini mencuba nasib. Kadang-kadang kereta hampa boleh parking kat sini kan. Sini motor pun boleh parking lagi. Tapi cuma jangan parking dekat sini boleh parking ni. Kadang-kadang kena saman juga kan. Kadang-kadang tak kena. Belah kanan belah ni lah, belah kanan ni lah boleh parking. Main dengan motor mudah. Nak parking senang, nak balik pun senang guys. Okey, kita teruskan perjalanan balik ke Kepala Batas. Aku pun dah sarapan tadi dekat rumah. Tu kita tak payahlah pergi makan ke mana-mana kan. Ramai kedai ni.
Okay, traffic light ni agak lama sikit, so kita stop start. Kita akan try pergi ke depan sana, dekat kapal Sing punya ni, persiaran kapal Sing. Nanti kita akan sambung. Okay, kawasan ni pun tengah pesat membangun. Dulu memang dah ada dah, tapi dah semakin rancak lah ni. Depan tu tiang biru, ialah persiaran kapal Sing lah. Sini dah view laut lah guys. Dan di sini pun kawasan tambak agak lah ni. Tempat ni boleh lah jogging-jogging kan, healing-healing petang-petang. Tapi macam biasa lah, Port Chaya Nun Alik banyak lah sini. Aku pun pernah bawa anak aku dulu masa dia kecil-kecil, jogging kat sini, main apa tu, rollerblade kat sini. Ini dipanggil tiang biru. Okay, tak ada apa-apa, kita terus bergerak ke jambatan Pulau Pinang. Let's go. Okay, kalau apa pakai skuter memang best lah masuk Penang kan. Santai-santai, relax. Pohon cinta yang dulu mekar berbunga. Okey, kita dah keluar. Dah sampai kat belah seberang perai ni. Guys, aku orang Kedah. Aku asal orang Kedah, yang mana aku berpindah menetap di Penang. Aku dah hidup dekat Kedah. Aku dah, yelah, kita kata kaki ronda di belah-belah Kedah, Jitra, Lestak kan. Itulah tempat permainan aku dulu-dulu lah. Tapi bila aku duduk di Penang ni, aku rasa suasana dekat sini best lah, best kan. Dengan dia punya pulau, dia punya belah seberang perai ni, Seberang Jaya. Kalau macam Kedah tu, betul lah, tak ada apa lah sangat kan. Tak ada apa yang membuatkan kita rasa hidup sangat lah. Kalau pekan Lestak, bandar Lestak tu, malam dah tak ada apa lah, kecuali ada snooker macam tu lah kan. Dulu kami memang main snooker lah. Kat Lestak tu, balik lewat malam 11-12 kan. 11-12 kira okey lah, tak ada hiburan sangat. Tapi kalau duduk Penang ni, macam-macam ada. Untuk update terbaru NVX ni, tak ada apa-apa sangat update pun. Aku just bawa macam biasa guys, bawa macam biasa. Tunggu apa yang patut ditukar, apa yang patut di repair, macam tu je lah. Baru ni aku tukar minyak hitam minggu lepas kan, 2-3 hari lepas lah akhirnya. So far ok, tak ada masalah apa-apa. Kalau kita jaga yang tu, InsyaAllah ok lah motor. Cuma aku belum buat lagi service CVT.
InsyaAllah kita akan buat servis-servis. Aku plan nak cari belting dulu, belting yang baru. Lepas tu bila kita buka nanti, kita cuci, kita akan cuba pakai puli yang lain pula, dengan roller yang lain. Ok guys, setakat ni dulu video ni. Aku tak tahu sama ada aku nak buat 2 siri ataupun 1 siri. Kalau aku buat 1 siri mungkin panjang. Kita buat 2 siri lah kan. Ok, insyaAllah kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Okay, dia malas nak bagi signal tu. Tak bagi signal, nak pergi kiri, bagi signal lah. Sini ayak naik sikit lah. Macam mana dengan tempat hampa, hujan ayak naik lah. Sini ayak naik. Macam rumah-rumah ni, ni tak teruk sangat. Sebelum ni hujan yang tak berhenti-berhenti tu, banyak yang naik sini.